Telekom Malaysia Berhad TM menjual anak syarikat yang menguruskan Menara Kuala Lumpur. Menara Kuala Lumpur tergadai pada hari raya kedua. Berita melaporkan akan berlaku rampasan ke atas Menara Kuala Lumpur. Saudara, satu persatu aset orang Melayu nak digadai. Sebelum ini Kampung Baru. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi beberapa cuplikan video di mana ini isu yang lagi rame di Malaysia. Salah satu kebanggaan dari masyarakat Malaysia yaitu Menara Kuala Lumpur. Ini isunya dijual. Ada satu statement dari orang Malaysia di mana satu persatu aset Melayu dijual kepada bukan Melayu. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Telekom Malaysia Berhad TM menjual anak syarikat yang menguruskan Menara Kuala Lumpur. Bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa berkata, perjanjian itu melibatkan syarikat tersenarai awam, bukan kerajaan. Rundingan pada 31 Oktober itu kini hangat dibincangkan di media sosial. Menara KL ni asalnya milik Telekom Malaysia. Dia diuruskan oleh anak syarikat Menara KL Sendirian Berhad. Segala ini lagi ramai ya di Malaysia ni. Dapatlah dekat Telekom Malaysia. Setahun keuntungan saja dapat berpuluh juta. Pada tahun 2018, Menara KL dia dapat keuntungan lebih kurang dalam 25 juta. Dan pada tahun 2019, waktu PKP musim Covid, Menara KL ni dia dapat keuntungan lebih kurang dalam 20 juta. Jadi dengan hasil keuntungan itulah anak syarikat pun dapat untung, Telekom Malaysia pun dapat untung, kerajaan pun dapat untung, rakyat Malaysia pun dapat keuntungan dengan Menara KL ni. Pada tanggal 31 hari bulan 10 tahun 2022, waktu Parlimen dibubarkan, dan waktu ni Menteri Komunikasi Anwar Musa, saham Telekom Malaysia sebanyak 10 juta dipindahkan secara senyap-senyap kepada syarikat yang bermasalah. Yang mana syarikat ni tunggu masa nak kena tendang je. Memang Telekom dia ada open tender untuk uruskan Menara KL. Sahamnya lah yang dijual ya. Kenapa diberikan kepada swasta syarikat yang bermasalah? Nak bagi tahu syarikat ni memang tak ada pengalaman dalam bab hartanah, dalam bab pelancongan, komunikasi. Kenapa syarikat ni saja yang dipilih? Padahal dalam open tender tu banyak syarikat-syarikat yang lain yang lebih bagus. Korang janganlah salahkan Telekom Malaysia. Telekom Malaysia ni tak salah. Sebenarnya ada tangan-tangan gaib daripada kerajaan PM tu sendiri. Tu pasal Anwar Ibrahim kata sebenarnya tak ada yang bersih pun. Tak payah nyanyi hoi hoi yahoi. Sekarang ni kita tunggu PDRM siasat. Menara Kuala Lumpur tergadai pada hari raya kedua. Berita melaporkan Hydroshop dan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd menegaskan sebarang tindakan pengambil alihan Menara Kuala Lumpur oleh Lim Siong Hai Capital Berhad pada Syawal kedua adalah tidak sah. Datuk Abdul Hamid Sheikh mengatakan pengambil alihan ini sepatutnya menunggu keputusan mahkamah. Saudara, ni betul-betul kurang ajar. Takkanlah sampai hari raya kedua pun nak serbu dan ambil alih Menara Kuala Lumpur. Saudara, adakah pengambil alihan ini sah dan mengikut lunas undang-undang? Bagaimana kerajaan boleh membenarkan Lim Siong Hai Capital Berhad ini untuk merampas Menara Kuala Lumpur pada hari raya kedua? Bagaimana pula dengan pelancong-pelancong dalam dan luar negara yang hadir ke Menara Kuala Lumpur untuk merakamkan kenangan terindah hari raya tahun 2025 ini? Perkara ini adalah tidak masuk akal dan menunjukkan kerakusan pihak tertentu untuk mengambil alih aset yang sebelum ini 100% pegangan Bumiputera. Saudara dan saudari, saya juga dipahamkan bahawa Kementerian Komunikasi di bawah Fahmi Fadzil telah menulis satu surat kepada Ketua Polis Daerah Dang Wangi bagi memaklumkan pengambil alihan ini. Dan adakah esok ni Menara Kuala Lumpur akan dipenuhi dengan anggota PDRM dan juga FIU di saat umat Islam sedang berhari raya? Persoalannya, kenapa tidak tunggu hingga prosiding di mahkamah selesai dulu? Dan kenapa tergesa-gesa nak ambil alih sampai menggunakan pihak PDRM?
Dan adakah syarikat 100% Bumiputera yang sedang mengoperasikan dan menguruskan Menara Kuala Lumpur sekarang ini mengancam ketenteraman negara hingga terpaksa nak menggunakan pihak PDRM ni? Saudara, apalah nasib pekerja-pekerja khususnya orang Melayu beragama Islam yang sedang bekerja di Menara Kuala Lumpur sekarang, di saat orang lain berhari raya, mereka terpaksa pula berhadapan dengan intimidasi undang-undang dan tindakan kekerasan serta penindasan oleh kerajaan Madani pada hari ini. Dan adakah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri membenarkan kekejaman ini berlaku? Apakah pandangan rakyat Malaysia? Hampa setuju dengan apa yang berlaku ni? Menara Kuala Lumpur tergadai pada hari raya kedua. Berita melaporkan akan berlaku rampasan ke atas Menara Kuala Lumpur pada tengah malam ini, di mana syarikat Bumiputera yang telah mengendalikan Menara Kuala Lumpur selama 30 tahun akan diusir keluar. Saudara, saya sebab dengar berita ni. Hampa tahu tak Menara Kuala Lumpur ni apa sebenarnya? Dan kenapa mereka ni berminat sangat dengan Menara Kuala Lumpur? Berdasarkan sumber sejarah dalam arsip negara, Menara Kuala Lumpur ini dibina betul-betul di atas tapak bekas benteng pertahanan Raja Mahdi dalam Perang Saudara Selangor, atau lebih dikenali sebagai Kubu Bukit Nenas. Saudara, kubu ini merupakan benteng terakhir untuk mempertahankan Kuala Lumpur daripada jatuh ke tangan British dan sekutunya, iaitu Tengku Pudin. Nama kubu ini diberikan oleh Raja Mahdi kerana di kawasan sekitarnya dipenuhi dengan nanas berduri sebagai perangkap semula jadi bagi menghalang musuh. Saudara dan saudari, bukan itu sahaja. Sebenarnya bagi memperingati Raja Mahdi, tapak bekas kubu ini digunakan sebagai asas utama untuk membina Menara Kuala Lumpur, di mana reka bentuknya dibuat oleh kumpulan seni reka Sdn Bhd dan pembinaannya dilakukan oleh kumpulan binariang Sdn Bhd. Dan kalau tuan-tuan tak percaya cakap saya, boleh sahkan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana dia masih hidup, dan Tun lah yang merasmikan Menara Kuala Lumpur pada 1 Oktober 1996. Saudara, satu persatu aset orang Melayu nak digadai. Sebelum ini Kampung Baru, sekarang ini benteng terakhir orang Melayu, iaitu Menara Kuala Lumpur, turut menjadi sasaran. Adakah Anwar Ibrahim tidak tahu nilai sejarah ini, ataupun Fahmi Fazil ni buat-buat tidak tahu? Jadi kenapakah konsesi milik Bumiputera ini beria-ria sangat hendak diberikan kepada Lim Siong Hai Berhad ini? Oke guys, demikian beberapa cuplikan video terkait dengan isu yang lagi rame di Malaysia, yaitu tentang dijualnya Menara Kuala Lumpur, yaitu gedung telekomunikasi milik Malaysia yang dikelola oleh pemerintah tentunya. Akan tetapi ini timbul isu katanya gedung ataupun menara ini diambil pengelolaannya ataupun bisa dikatakan dijual kepada pihak swasta. Ini menjadi isu dan menjadi kemarahan dari warga ataupun netizen Malaysia. Dan perlu diketahui juga bahwasanya Menara Kuala Lumpur ini juga mempunyai satu sejarah menurut dari penjelasan dalam video tadi. Jadi juga ini mungkin salah satu yang menimbulkan kemarahan bagi mereka. Dia mengatakan satu persatu aset Melayu tergadaikan. Inilah yang terjadi di Malaysia. Dari melihat video ini kita juga bisa tahu ya bagaimana ekonomi Malaysia juga mungkin tidak baik-baik saja. Oke guys, demikian videonya. Dan bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.